Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ok, hari ni aku nak test start enjin mesin rumput. Lama aku pun dah tak ingat berapa lama dah tak start. Tak tahulah hidup ke tak hidup. So kalau tak hidup, kena check lah apa punca dia. Alright, jom kita layan. Plannya nak potong rumput kat depan tu ada sikit. Ni aku dah buka dia punya carburetor. Ni nampak lah, aku dah cabut tu belakang dia. Tu throttle dia aku tak cabut, minyak aku off. So bila aku buka, aku tengok dalam memang tak ada minyak lah. Tapi daripada sini aku dah tahu lah, tadi aku tekan tu dia tak keluar minyak. Bermaksud dia punya apa, dia punya dekat sini ni ada sangkut. Kat sini ni. Ni, nampak tak? Ni minyak tak turun. Sepatutnya minyak turun, tengok. Sekejap. Dia sepatutnya macam ni minyak turun ni, tapi dia tak turun. Kenapa dia tak turun? Sekejap. Semua ada menjet dia tersumbat. Ke kenapa? So kena buka dulu kan. Tengok apa benda yang tu, takut dia menjet sumbat ke apa ke. Tengok dulu. Okey, aku dah check. Aku dah buka. Aku tak buka lagi dia punya menjet, tapi aku dah buka kabel dia ni. Aku cabut dia punya valve ni. Minyak pada atas ni turun ke sini. Hose turun. Tapi bila buka valve ni dia tak keluar kat sini. Macam tersumbat. Okey, kita tengok. Tu dah ada sikit kan. Tadi langsung tak ada. Dia macam tersumbat kat situ. Ni valve tu ni. Ni skru dia. Ni. Mungkin tersumbat dekat sini kot. Sepatutnya laju ni, tapi slow je. Tadi mula-mula langsung tak ada. So sekarang aku akan cuci dulu lah. Okay, dia punya apa, tu dah ok sikit, laju dah sikit. So aku akan tukar hose lah, sebab aku dah leaking kat sini, nampak. Saya tukar hose baru sebab dia cantik sikit. Ok kan, hose dia aku dah ganti, dia ada leaking kat sini. Lepas tu valve dia sumbat. So ni je punca dekat sini, bukan kat carburetor. So ni valve aku dah servis, dah joluk-joluk sikit, bagi dia lubang yang sumbat tu ni kan. So yang lain aku tak payah buka sebab dah nampak. Jom kita test buka. Nampak ni. Okey. Okey. Tu je kunci dia yang sekarang kita nak pasang balik. Pasang balik dia punya carburetor.
pasang di sini. Ini kan apa? Okay, kalau dia tak ada masalah kat sini, dia akan keluar kat sini. Test tengok. So kalau plug tak ada masalah, kita start, dia akan hidup lah. Jom kita test. Baginya buka plug dah. Okey. Lama tak start kan? Tengah. Tunggu jap. Kena main minyak sikit. Sebab dia lama dah start kan. Tak tahu pelak dia tu ada api ke, api slow ke. Nanti kita test tengok. Okay, dah hidup dah tadi. Aku tak buka pun. Aku cuma tarik minyak sikit je. Dah okey ni. Alhamdulillah dah hidup. So kita pasang balik ni. Settle. Okey, sedikit tip lah. Kalau korang punya mesin tak hidup, korang cek minyak, cek api. Kalau minyak ada, insyaAllah api ada, okey lah. Macam tadi aku turun-turun, aku tengok minyak tak turun. So aku cek kabel dulu, tengok ada sumbat dekat valve minyak tu. So aku terus buka bahagian tu je lah. Bahagian lain aku tak buka. Itu saja. Kebetulan memang tepat dia punya punca dia kat situ je. Pelak pun aku tak buka. Sebab biasanya pelak walaupun lama dia susah nak rosak. Kalau minyak ada, api ada, tak ada masalah lain, InsyaAllah okey lah. Sebab benda ni simple je. Alright gang, semoga bermanfaat lah. Assalamualaikum.